Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara cikgu ni? Oh, introvert ya semua hari ni. Okay, so terima kasih yang respon. InsyaAllah kita akan mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, amin amin ya Rabbal Alamin. Cikgu tak puas hati lah sebab tak dengar suara. Ada orang ke tak ada ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba jawab salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Okay, Alhamdulillah dengar ada suara. Seminggu Amin. tak dengar suara koma ni. Amin. Amin. Amin apa pula ni? Okay. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Okay. So tengah buat apa tu? Baru lepas dinner ke? Tengah bercuti ke? Basuh pinggan. Basuh pinggan? Betul ke tu? Basuh pinggan sambil kelas boleh dah tu. Okay. So cikgu dah record dah. So sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak minta maaf lah sebelum ni terpaksa tangguhkan kelas atas satu masalah teknikal ni. Cikgu tak boleh nak masuk dekat email cikgu tu, tak tahu kenapa. So ni dah elok, so kita akan proceed kelas malam ni. So terima kasih semua yang join, ada 38 orang kat dalam ni. So cikgu percaya semua yang masuk dalam ni memang nak belajar. Cikgu dah kata dah, untuk bab 10 ni pengurusan kewangan cikgu takkan ajar dekat kelas. So cikgu akan ajar kelas online ni sahaja. So make sure kamu dah bersedia betul-betul. Rujukan apa yang cikgu nak guna malam ni? Yang pertama slide cikgu ni lah, penerangan yang paling utama cikgu akan gunakan slide cikgu. And then untuk kamu boleh keluarkan kamu punya modul nilam. Modul nilam, kalkulator, pen semua. Nanti kita akan buat kira-kira sikit untuk tengok contoh macam mana. Okay, so semua dah ready ke? Dah ready dah? Okay, Dayana good, Afrina good. Okay, so kalau dah ready, kita akan start sekarang. Okay, cikgu rasa semua nampak slide yang cikgu tengah tunjukkan ni, iaitu topik tingkatan 4 bab 10 matematik pengguna pengurusan kewangan. So untuk pengetahuan kamu lah, untuk matematik pengguna ni, tema dalam matematik pengguna dia ada dari tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Untuk tingkatan 3 tu dia pelaburan simpanan semua tu cikgu tak masuk lagi. Itu nanti baru cikgu masuk. Cikgu nak pentingkan untuk tingkatan 4 dengan 5. So untuk tingkatan 4 ni pengurusan kewangan. Cikgu rasa ini topik yang dia banyak perkataan dan banyak juga kira-kira. So untuk malam ni cikgu tak ada nak type-type ke apa. Mungkin akan buatkan kamu ngantuk sikit. So make sure kamu fokus betul-betul, dengar betul-betul penerangan yang cikgu nak bagi ni. Kamulah yang kena tulis. Cikgu tak tulis malam ni. Okay. So bila kita let's say lah cikgu ada tanya ke apa, cikgu sarankan kamu untuk open mic tu lah untuk bercakap. Okay. Kita nak masuk topik ni, pengurusan kewangan. So bila kita dengar perkataan pengurusan kewangan tu, apa yang ada dalam kepala kamu? Cuba bagi tahu sikit. Kamu boleh tulis dekat komen ataupun boleh open mic. Pengurusan kewangan. Apa yang kamu tahu tentang pengurusan kewangan? Apa yang terlintas dalam kepala kamu? Cuba cikgu tengok komen sikit, ada yang komen tak? Duit, cara guna duit. Duit, duit, banyak betul duit. Ekonomi, Mahmud. Lagi apa? Nilai. Nilai Betul lah tu nilai. Lagi apa?
Duit. Dah macam Encik Crab dah, duit. Tak tahulah korang ada tengok ke tak SpongeBob tu kan. Okay, hutang. Betul, ada juga hutang. Okay, so basically pengurusan kewangan, cara penggunaan cermat dalam menstabilkan kewangan syuhada. Betul lah juga tu kan. Kita nak mengurus duit kita ni. Okay, so duit ni sebenarnya dia sangat dekat dengan kita. Kita belanja pakai duit, kita simpan duit. Kita nak simpan emas ke apa pakai duit kan. Dengan duit kita boleh belanja orang, dengan duit kita boleh bersedekah, dengan duit ada orang yang boros. Okay, so dalam topik ni kamu akan belajar macam mana nak urus kewangan. Okay, so yang pertama adalah 10.1 perancangan dan pengurusan kewangan. Cikgu akan gunakan slide dulu, tapi sebenarnya kalau kamu tengok nota dekat buku modul Nilam tu, itu sebenarnya lagi mudah lah untuk kamu nampak sebenarnya. Okay. Pengurusan kewangan merupakan suatu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. So kamu nak kena urus duit kamu ni. Sama ada kamu menyimpan, kamu berbelanja, kamu nak buat perlindungan. Perlindungan tu selalunya macam insurans lah kan. Dan pelaburan. Okay, terdapat 5 langkah dalam proses pengurusan kewangan. So kita akan tengok 5 langkah dalam proses pengurusan kewangan ni. 5 step ni kamu kena hafal. Okay, hafal. Bukan setakat kamu belajar, kamu hafal, maybe nanti kamu boleh applykan dalam kehidupan kamu sendiri selain daripada dalam exam kamu. So untuk proses pengurusan kewangan dalam buku modul Nilam pun ada muka surat 155. Jadi dekat slide ni, yang pertama menetapkan matlamat kewangan. Cikgu baca dululah, nanti baru cikgu explain. Yang pertama menetapkan matlamat kewangan, yang kedua menilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan, melaksanakan pelan kewangan dan yang keempat mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, cikgu bagi contoh mudah. Let's say kamu ada duit dan kamu aim untuk kamu nak beli sebiji motor ke sebuah motor. Kamu nak beli motor lah kan. Okay, kamu nak ada matlamat ni kamu nak beli motor. So, matlamat kamu adalah kamu nak beli motor. Itu yang paling ringkas lah. Menilai kedudukan kewangan ni, kamu kena tengoklah kamu punya pendapatan macam mana, gaji kamu berapa, kamu ada hutang lain tak, contohnya kamu ada hutang kereta, kamu nak kena bayar sewa rumah lagi. So kamu akan nilai kedudukan kewangan kamu, sama ada boleh tak kamu nak ambil ataupun kamu nak beli motor tu. Okay, lepas tu mewujudkan pelan kewangan. So dalam mewujudkan pelan kewangan ni, kamu kena tengok kamu punya pendapatan dengan kamu punya perbelanjaan. Kamu dah rancang dah, kamu punya pendapatan berapa, kamu nak belanja macam mana. Contohnya untuk barang dapur, kamu kena belanja banyak ni je. Lepas tu kamu nak belanja untuk sewa rumah banyak ni, untuk internet, semualah kan yang kamu nak belanjakan. So itu semua dalam pelan kewangan. Pelan lah kan, pelan tu kita merancang. Kita kena plan awal-awal, contohnya bulan depan ni, bulan 6 kan. So kamu dah ada plan dah, kamu nak rancang untuk kamu gunakan duit kamu tu macam mana. Okay, lepas tu melaksanakan pelan kewangan. Melaksanakan tu kamu gunakanlah duit kamu apa semua tu. And then last sekali mengkaji semula dan menyemak kemajuan. So daripada apa yang kamu belanjakan, kamu dah rekodkan semua. So kamu kajilah sama ada kamu belanja tu ikut pelan kamu ataupun kamu belanja lebih ataupun kamu kurang belanja daripada apa yang kamu dah rancang. Ikutkan kita bila kita belanja lebih daripada yang kita rancang, itu boros ke cekap ataupun jimat. Kalau belanja lebih ni selalunya boros lah kita panggil kan. Dan menyemak kemajuan. Okey, so kita akan tengok yang pertama, menetapkan matlamat kewangan. Menetapkan matlamat kewangan merupakan langkah pertama dalam proses pengurusan kewangan. Matlamat kewangan yang ditentukan mestilah mengikut keutamaan dan spesifik. Contohnya, seseorang individu yang hendak menyimpan RM15,000 dalam bank bagi tempoh masa 3 tahun sebelum berkahwin. Ini matlamat dia.
Sebelum dia kahwin, dia nak simpan 15,000 dalam dalam bank dia bagi tempoh masa 3 tahun. Itu contoh. Okey. Dalam kita nak menetapkan matlamat kewangan ni ada dua jenis. Yang pertama matlamat kewangan jangka pendek. And then yang kedua matlamat kewangan jangka panjang. So kita akan tengok dulu matlamat kewangan jangka pendek ni macam mana. Matlamat kewangan jangka pendek merupakan suatu matlamat kewangan yang hendak dicapai. Okey, tempoh masa ni penting kamu kena hafal juga. Kurang daripada setahun. So untuk matlamat kewangan jangka pendek, tempoh masa dia kurang daripada setahun. Contohnya dalam tempoh 7 bulan, kamu nak beli komputer riba. Itu boleh dikatakan matlamat kewangan jangka pendek. Matlamat kewangan jangka pendek tidak melibatkan jumlah amount yang besar. Contohnya, pembelian komputer riba, kerusi sofa, telefon bimbit dan sebagainya. Okey, next kita tengok matlamat kewangan jangka panjang pula. Matlamat kewangan jangka panjang merupakan suatu matlamat kewangan yang mengambil masa lebih daripada 5 tahun. Jangka panjang, tempoh masa dia lebih daripada 5 tahun. Kalau jangka pendek tadi, kurang daripada setahun. Matlamat kewangan jangka panjang melibatkan jumlah amount yang banyak. Contohnya, seseorang individu perlu mempunyai simpanan untuk digunakan pada masa persaraan pendidikan anak-anak dan sebagainya. Okey, contohnya macam inilah. Kamu bekerja, so jangka panjang kamu nanti, let's say bila kamu dah berumur 50 tahun, kamu dah ada dah simpanan untuk kamu bersara. Kalau siapa pernah dengar KWSP. So KWSP tu maksudnya nama panjang dia Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. So siapa-siapa yang bekerja dia adalah KWSP ni. KWSP tu sebahagian daripada gaji kamu akan simpan dekat dalam KWSP. KWSP ni dia penting untuk persaraan kita nanti, and then lagi satu untuk pendidikan anak-anak ataupun kecemasan. Semua tu yang kita tak jangka, contohnya macam kecemasan, nanti beberapa tahun ke bila-bila kan kita tak tahu pun kita mungkin akan hadapi tempoh kecemasan tu. So kita kena ada simpanan ni. Ataupun 10 ataupun 15 tahun akan datang kita akan ada anak. Contohnya lah kan. So kita nak kena rancang macam mana kita nak menyimpan untuk pendidikan anak-anak tu. Okey. So tempoh masa untuk mencapai sesuatu matlamat kewangan bergantung pada jumlah peratusan simpanan bulanan seseorang daripada pendapatan. Kamu nak mencapai matlamat kewangan kamu ni, tempoh masa tu mestilah dia bergantung pada berapa banyak yang kamu simpan daripada pendapatan kamu. Kalau lagi banyaklah kamu simpan dalam masa sebulan tu, lagi cepatlah kamu nak capai matlamat kamu tu. Namun keadaan ini bergantung pada cara seseorang itu merancang. Kita pun tak tahu kan orang ni situasi kewangan dia macam mana. Orang yang lagi satu ni macam mana pula situasi dia. Dalam merancang kewangan, perkara paling penting yang perlu dibuat ialah menetapkan matlamat kewangan. So apa-apa pun kalau kamu nak merancang tu, kamu dah kena ada matlamat. Matlamat kamu tu kena spesifik. Nanti kita akan tengok matlamat kewangan ni macam mana kita nak tetapkan. Dia ada cara dia. Bukan kita just nak kata aku nak kahwin lah 5 tahun lagi. Itu semua orang boleh cakap, tapi macam mana kita nak plan betul-betul kan? Okay, semasa menentukan matlamat kewangan, seseorang haruslah memberikan keutamaan perbelanjaan kepada keperluan daripada kehendak. Okay, pernah belajar tak ni? Mana satu keperluan, mana satu kehendak? Kalau keperluan ni basically macam pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman, itu semua keperluan. Tapi kalau kehendak ni, contohnya kamu dah ada telefon, kamu nak yang lagi mahal padahal sebenarnya kamu tak mampu. So itu dah dikatakan kehendak kamu.
Okay, contohnya keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian yang perlu diutamakan. Nah, ini semua adalah keperluan asas. Selebihnya daripada tu, itu semua kehendak. Okay, next kita akan tengok kehendak. Kehendak ialah keinginan untuk menjalani kehidupan mewah. Dalam slide ini sebenarnya dia banyak penerangan So cikgu nak kamu betul-betul faham dulu sebelum kita akan tengok penerangan secara ringkas tu ataupun kita buat latihan daripada buku modul nilam. Kehendak ialah keinginan untuk menjalani kehidupan mewah. Perbelanjaan mengikut kehendak akan menyebabkan seseorang berbelanja lebih daripada pendapatan yang diperoleh. Perancangan kewangan yang cekap akan membantu seseorang individu bebas daripada masalah kewangan serta mewujudkan simpanan yang mencukupi bagi menghadapi waktu kecemasan. Ini kamu pun boleh faham sendiri lah kan ni. Mana yang kamu tak faham nak cikgu explain nanti boleh bagi tahu Okey. Matlamat kewangan atau financial goals yang jelas ialah satu aspek paling penting dalam perancangan kewangan. Selain itu, matlamat kewangan yang berkonsep SMART akan membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat kewangan yang dikehendaki. Okey, next kita akan tengok satu konsep dalam menetapkan matlamat kewangan. Ini dalam buku modul nilam kamu pun ada. Okay, bila kita nak tetapkan matlamat kewangan, ada 5 komponen utama yang kita kena tengok ataupun ringkasan dia adalah SMART. Okay, S apa? S spesifik, khusus. M apa? M measurable, boleh diukur. So kalau spesifik ni, contohnya kamu bulan 10 nanti, kamu nak pergi bercuti ke satu tempat ni. Kamu kena tahu berapa kos yang kamu nak kena tanggung, tempatnya di mana, berapa orang yang nak kena pergi. Spesifik. Kamu tak boleh kata aku nak bercuti je. Tak boleh. Kena tahulah tempat tu dekat mana sebab kita nak plan kos semua kan. Okay. M pula measurable, boleh diukur. So kalau boleh diukur ni kita akan tengok kepada basically kos lah. Kos untuk tempat yang kita nak pergi tu. Berapa yang kita perlukan untuk kita pergi ke tempat bercuti tadi tu. Kita boleh ukur benda tu. Okay. And then yang ketiga A, attainable. Attainable ni boleh dicapai. Attainable boleh dicapai. Bila boleh dicapai ni kita tengoklah kan keadaan ekonomi kita and then kita tengok bila kita nak simpan tu cukup tak sebenarnya untuk bulan 10 nanti tu. Ini berdasarkan contoh yang cikgu bagi tadilah. Kita nak bercuti bulan 10. Okey, untuk R pula, realistik, bersifat realistik. Dia lebih kurang je dengan attainable ni. Sama ada dia realistik ataupun tidak. Ada je bila kita nak tetapkan matlamat kewangan tapi kita macam tak realistik lah kan. Nanti kita akan tengok contohnya macam mana. Okey, last sekali adalah T. T ni merujuk kepada time bound ataupun tempoh masa. Kita nak apa-apa pun kenalah ada tempoh masanya. So yang ini kamu kena hafal step by step dia. Yang pertama S, kedua M. Dia tak ada step pun. Ini bukan step. Yang penting kelima-lima ni ada. S, M, A, R, T. Specific, measurable, attainable, realistic dan last sekali ada time bound ataupun tempoh masa. Okey, kita tengok satu contoh. Okey, contoh satu, Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusof perlu menyimpan 250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak 2,500 sebulan untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Adakah matlamat kewangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? So ini contoh soalan yang mungkin akan keluar. Dia bagi situasi and then kamu tentukan sama ada Encik Yusof ni memenuhi pendekatan SMART ataupun tidak. So kita kena tengok satu-satu. Okey, S.
spesifik. Spesifik ke tak ni? Matlamat Encik Yusof adalah untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar ingin pergi bercuti tetapi beliau menetapkan lokasi yang spesifik khusus. So S ni dia dah kira okey lah ni, dia spesifik. Okey, M pula measurable, boleh diukur. Kita tengok apa yang kita nak ukur kat sini. Matlamat khusus Encik Yusof boleh dihitung kerana beliau mengetahui jumlah wang yang akan diperlukan untuk menyambut hari keluarga. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar memerlukan wang tetapi beliau mengetahui jumlah wang yang diperlukan untuk menyambut hari keluarga tersebut. So untuk measurable ni, make sure kita tahu betul-betul lah berapa kos yang kita perlukan untuk sesuatu matlamat tu. So kalau dekat sini dia nak pergi hari keluarga kan, so dia dah tahu dah berapa kos yang dia nak kena bayar nanti. Okay, so yang ketiga attainable, boleh dicapai. Boleh dicapai tak? Matlamat kewangan Encik Yusof boleh dicapai dengan menyimpan 250 sebulan daripada jumlah pendapatan bulanan beliau sebanyak 2,500. So boleh dicapai lah dekat sini. Sebab dia kata kena simpan 250 daripada RM2,500. Okay, next kita akan tengok realistik. Realistik tak? Matlamat kewangan Encik Yusof yang hendak menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam masa 6 bulan adalah bersifat realistik. Kenapa realistik? Beliau akan menyimpan 250 sebulan untuk mencapai tujuan tersebut. Okay, last sekali time bound. Time bound ni tengoklah tempoh masa dia bagi tahu berapa lama kan. Matlamat kewangan Encik Yusof mempunyai tempoh masa iaitu 6 bulan. Oleh itu Encik Yusof mengamalkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART. Okay. So, kita stop dulu dekat sini. Cikgu nak kamu tengok buku modul Nilam. Semua boleh tengok buku modul Nilam. Okey, buka muka surat 156. Tak tahulah kamu ada pegang ke tak buku modul Nilam ni. Sebab ni cikgu nak bincang terus ni soalan. Okey, so cikgu akan share dulu. Stop sharing yang ni. Korang bawa ke tak ni buku modul Nilam ni? Bawa. Bawa. Mana yang bawa tu bawa lah, okay. Kita akan bincang dulu lah mana yang ada ni. Sekejap je. Okay, good. Okay, sekejap cikgu nak present dulu. Okay, so kita akan tengok satu contoh. Yang ini versi pelajar ni, versi kamu lah ni. Okay, kalau dalam buku modul Nilam ni, dia dah lengkap dah dekat sini. Yang ini proses pengurusan kewangan. Okay, lepas tu nak menetapkan matlamat kewangan kena berpandukan konsep SMART. Okay, kita nak tengok soalan muka surat 156. Yang ini. Okay, so yang ini kita buat sama-sama. Haziq baru sahaja bekerja dengan gaji permulaan 1,800. Dia berhasrat membeli sebuah motosikal yang berharga RM10,000 atau yang berharga RM25,000. Dia ingin membuat pinjaman bank dengan kadar faedah 5% selama 5 tahun. Okey, situasinya sekarang ni Haziq ni dia baru bekerja, gaji permulaan dia 1,800 dan dia nak beli motosikal, harga dia berapa? RM10,000. Ataupun yang berharga, dia berhasrat membeli sebuah motosikal yang berharga RM10,000 atau yang berharga RM25,000. Sama ada dua ni lah. Dia ingin membuat pinjaman bank dengan kadar faedah 5% selama 5 tahun. Okey, so untuk S, spesifik. Adakah ia spesifik? Kita akan tengok jawapan terus. Sebab kelas online kan, so cikgu tak nak ambil masa yang lama sangat. Okay, so untuk soalan yang ini, S spesifik
Kerana apa? Spesifiknya apa? Dia nak beli motosikal, mahu membeli motosikal. Okay, kalau M pula measurable. Apa benda yang kita boleh ukur ni? RM10,000 ataupun RM25,000 dengan kadar faedah 5%. Okay, lepas tu A attainable. Boleh tak ni kita nak mencapai ni? Boleh dicapai dengan cara kita lihat pada penyiraan bulanannya berapa. Okay, lepas tu R realistic. Realistik tak ni? Realistik kerana Haziq sudah mempunyai pendapatan sendiri. Ini nanti kamu boleh isi sendirilah dekat buku modul nilam kamu. Okay, lepas tu T, time bound. So berapa tempoh masa dia? 5 tahun. Ada juga soalan keluar macam ni. Dia bagi kamu situasi and then adalah ni konsepnya SMART. Kamu kena isi sama ada dia menepati tak SMART. Okay, bila semua ni dia dah menepati, barulah kita kata situasi ini berpandukan konsep SMART. Kalau contohnya tak ada time bound, tak ada tahun, dia dah tak menepati konsep SMART. Dia kena memenuhi kelima-lima kriteria ni. Okay. Nanti untuk soalan B ni kamu boleh buat sendiri. Kamu boleh je rujuk jawapan dekat belakang tu. Cikgu tak kisah. Kalau kamu tak faham nanti, kamu boleh tanya cikgu lah. Okay, so cikgu pergi balik pada slide tadi. Okay. So kita akan teruskan dengan yang kedua. Okay, so dalam kita nak menguruskan kewangan, step yang kedua adalah menilai kedudukan kewangan. Okay, dalam menilai kedudukan kewangan ni, kamu kena tahu beza di antara aset dan liability. Aset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan kewangan. Okay, contoh aset ni apa? Contoh aset yang boleh dimiliki oleh seseorang ialah wang tunai. Kamu ada duit, tu aset kamu lah tu. Simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham ataupun saham syarikat. Itu semua aset ataupun duit yang kamu ada. Dia mungkin boleh jadi dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk pelaburan ataupun kamu melabur dekat saham syarikat. Itu semua aset. Okay, kalau liability ni pula, liability ni basically kamu ingat pinjaman ataupun hutang. Pinjaman hutang maksudnya yang kamu kena bayar. Okay, so kamu ada pinjaman bank, hutang kad kredit, hutang rumah, itu semua adalah liability. Okay, sama ada pinjaman ataupun hutang. Selain itu, anda juga patut mengetahui bayaran yang perlu dibuat seperti sewa rumah dan bil utility yang belum dijelaskan. Menilai kedudukan kewangan membantu anda mengukur prestasi dalam usaha mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Okey. Pengurusan kehidupan berdasarkan pelan kewangan membantu seseorang memantau aliran tunai. Nanti kita akan tengok aliran tunai ni apa. Aliran tunai ni basically adalah pendapatan kamu tolakkan dengan jumlah perbelanjaan kamu. Jumlah pendapatan yang kamu ada, kamu tolakkan dengan semua jumlah perbelanjaan kamu. Aliran tunai ni kamu akan dapat nilai sama ada positif ataupun negatif. Kalau positif, maksudnya kamu ada pendapatan yang lebih besar lagi daripada perbelanjaan kamu. Contohnya, untuk bulan 5 ni kan, kamu punya pendapatan 3,000. Kamu punya perbelanjaan 2,500. So aliran tunai 3,000 tolak 2,500, berapa baki? 500. So 500 tu adalah nilai positif. Bila positif maksudnya pendapatan kamu lagi besar daripada perbelanjaan kamu. Okay, let's say lah pula kalau terbalik. Kalau kamu punya pendapatan 2,500 tapi perbelanjaan kamu 3,000. So bila kamu tolakkan pendapatan dengan perbelanjaan, 2,500 tolak 3,000. Dapat berapa? Dapat negatif 500. So aliran tunai negatif tu maksudnya kamu belanja lagi banyak daripada pendapatan kamu.
So mungkin kamu meminjam kan, mungkin kamu berhutang dengan kawan duit yang RM500 tu. So tak baguslah bila aliran tunai kamu negatif. Yang bagusnya ataupun yang bijak bila kamu ada aliran tunai positif. Okey. Terdapat dua komponen penting dalam pelan kewangan yang dibina iaitu sumber pendapatan dan perbelanjaan. Ini yang macam cikgu terangkan tadilah, sumber pendapatan dan perbelanjaan tadi. Okey, so kita tengok dekat sini. Untuk kita nak wujudkan pelan kewangan, kamu boleh tengok contoh ataupun nota dekat muka surat 157 buku modul nilam kamu. Okey. Untuk kita nak wujudkan pelan kewangan, kena tahu beza pendapatan dengan perbelanjaan. Untuk pendapatan ni pula ada dua pecahan. Yang pertama pendapatan aktif, yang kedua pendapatan pasif. Kalau pendapatan aktif ni merupakan pendapatan utama iaitu gaji, allowance, commission dan sumber kewangan lain. Maksudnya kamu kerja and then kamu dapat duit. Kamu kerja, kamu dapat duit. Itu pendapatan aktif. Kalau pasif ni pula, duit tu yang buat kerja untuk kamu. So kamu duduk diam tapi kamu dapat duit tu. Contohnya apa? Sewa yang kamu terima. Kamu ada rumah kan? Kamu sewakan rumah tu. So yang itu kategori pendapatan pasif. Faedah yang diterima. Okay, faedah ni selalunya daripada simpanan. Bila kamu simpan duit dalam bank, kamu akan dapat faedah ataupun dividen lah. Dividen contohnya 2.5%. So 2.5% tu nak kira, adalah cara nak kira. Maksudnya untuk faedah dengan dividen ni, kamu akan dapat duit daripada simpanan kamu tu ataupun pelaburan kamu dan lain-lain. Kedua-dua pendapatan ini merupakan aliran tunai masuk. Untuk pendapatan aktif dengan pasif, ini kita kira sebagai aliran tunai masuk. Duit kita masuk. Okey. Perbelanjaan terdiri daripada perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Tadi kita tengok pendapatan ada aktif dengan pasif. Kalau perbelanjaan pula ada perbelanjaan tetap, ada perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tetap ialah perbelanjaan yang mesti dibayar atau dibelanjakan seperti sewa rumah. Okey, kamu kena tengok betul-betul kena tahu beza perbelanjaan tetap dengan tak tetap ni. Untuk tetap, kamu kena bayar. Contohnya untuk bulan 5 ni kan, daripada duit yang kamu ada tu, kamu kena bayar benda tu. Contohnya apa? Sewa rumah. Sewa rumah ni kan tetap dah kan? So kamu kena bayar benda tu. Bayaran insurans, ansuran rumah, ansuran kereta, bayaran kad kredit. Ini semua contoh-contoh untuk perbelanjaan tetap. Selalunya yang akan muncul memang yang ini je lah. Sewa rumah, insurans, ansuran rumah ke, tak kisahlah semua yang kamu bayar rumah tu, ataupun ansuran kereta ataupun bayaran kad kredit. Okay, kalau perbelanjaan tak tetap pula, kita tengok. Untuk perbelanjaan tidak tetap ni, dia akan berubah mengikut perbelanjaan kamu. Contohnya setiap bulan, mungkin kamu nak belanja barang dapur tak sama bulan 5 dengan bulan 6. Kalau kamu berjimat, sikitlah kan kamu belanja. Tapi kalau kamu boros, banyak kamu belanja. So bergantung pada gaya hidup kamu. Contohnya apa? Perbelanjaan petrol, barangan dapur, bayaran bil elektrik, bil air dan sebagainya. Semua ni bergantung pada gaya hidup kamu. Kalau kamu berjimat, kuranglah kamu gunakan untuk perbelanjaan tidak tetap kamu ni. Okay, kedua-dua perbelanjaan ini merupakan aliran tunai keluar. So ini aliran tunai keluar. Aliran tunai positif akan wujud jika jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Kalau duit masuk kamu lagi besar ataupun lagi banyak daripada duit keluar, kamu akan hasilkan aliran tunai positif. Tapi kalau duit yang kamu dapat sikit tapi kamu belanja banyak, kamu akan hasilkan aliran tunai negatif. Okey. Ini tak apalah, ini nanti kamu baca je sendiri. Okey, ini contoh Ini contoh timeline.
Ini sekadar untuk pengetahuan kamu lah. Okay, kita tengok-tengok dulu. Okay, let's say ini kamu punya matlamat mengikut kamu punya umur. So untuk masa 25 tahun, waktu kamu umur 25 tahun kan, kamu nak berkahwin. Kos kamu adalah RM15,000. Kalau 30 tahun pula, kamu dah aim dah, kamu nak ada kereta sendiri, RM80,000. Mungkin kamu nak beli cash kat sini ni, kamu nak beli kereta cash, RM80,000. Selalunya kalau zaman sekarang ni, umur 20 lebih ke, belas-belas pun orang dah beli kereta dah. Mungkin sekarang ni kereta tu dia agak keperluan, tapi tak tahulah kot. Pandangan kamu macam mana kan? Okay. Kalau 35 tahun pula mempunyai rumah sendiri, harga dia RM150,000. Cikgu rasa zaman sekarang ni, kamu rasa ada ke rumah RM150,000 ni? Kalau buat sendiri pun, cikgu rasa sebiji rumah kalau nak selesa 200 lebih jugalah. 200,000 lebih jugalah. Itu pun kalau buat sendiri. Tapi kalau rumah dekat pasaran sekarang ni mungkin 350,000, 400,000. 55, umur 55 nak melancong. Kos dia RM50,000. Nak bawa lah segala cucu cicit kamu kan. Umur 55 tu nak bawa anak-anak kamu semua. Umur 60 tahun, kamu dah aim dah. Kamu ada duit persaraan sebanyak RM1 juta. Masya Allah. Banyak ni kamu nak kena plan ni, kamu nak kena rancang ni. Okay? Kamu nak kahwin bila, kamu nak ada kereta bila, nak ada rumah bila. Duit yang kamu ada tu kamu kenalah simpan juga untuk kamu melancong. Takkanlah kamu nak duduk dekat sini je. And then yang paling penting sekali sebenarnya yang ini. Bila kamu bersara nanti kan, macam mana kamu nak uruskan kewangan kamu tu. Okay, ni contoh situasi je lah. Okay. So kita akan tengok satu contoh dekat sini. Contoh ni sebenarnya ada dalam buku teks. So buku teks ni kena tengok dalam buku teks digital lah ataupun tengok dekat sini je. Okay. Encik Derik menerima pendapatan aktif sebanyak RM3,000 dan pendapatan pasif sebanyak RM1,000 dalam sebulan. Encik Derik juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,350 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM650 sebulan. Hitung aliran tunai bulanan Encik Derik. Jelaskan jawapan anda. Okay, and then soalan B. Jelaskan aliran tunai Encik Derik jika pendapatan pasif Encik Derik tidak wujud dan jumlah perbelanjaan juga meningkat sebanyak RM60,000. Okay, untuk soalan A ni kita nak kira aliran tunai. Aliran tunai cara nak kira jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Ini memang formula untuk aliran tunai. Jumlah pendapatan, yang ini aktif, yang ini pasif kamu tambahkan. Lepas tu kamu tolakkan dengan perbelanjaan aktif, perbelanjaan pasif. Ini tambah, pendapatan tambahkan, perbelanjaan kamu tolakkan. So kamu akan dapat RM2,000. So bila kamu dah tolakkan, kamu dapat nilai RM2,000 ni, maksudnya dekat sini nilai positif lah. Aliran tunai positif. Okay. Lepas tu soalan tanya dekat sini, jelaskan jawapan anda. So kita jelaskan. Aliran tunai positif sebanyak RM2,000 adalah baik kerana Encik Derik mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Hal ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan jika berlaku. RM2,000 ni banyak aliran tunai positif. Bila kita dah tolak perbelanjaan, so dia ada baki lagi RM2,000. Mungkin Encik Derik ni boleh simpan untuk simpan emas ke, selalunya lebihan ni akan buat simpanan lah. Okay. So untuk soalan B ni, jelaskan aliran tunai Encik Derik jika pendapatan pasif Encik Derik tidak wujud dan jumlah perbelanjaan juga meningkat sebanyak RM60,000. Okay. Pendapatan pasif tak ada, so ada perbelanjaan aktif je. Maksudnya dia hanya ada RM3,000. Okay, sekarang ni jumlah perbelanjaan dia
meningkat sebanyak 60%. So cara nak kira macam mana? 1,350 kamu tambahkan dengan 650 ni, and then kamu tambahkan lagi dengan 60% daripada jumlah ni. Dia meningkat sebanyak 60%. And then kamu akan dapatlah nanti RM3,200. So bila kamu tolakkan, kamu akan dapat RM200. Sepatutnya lagi cantik kamu tulis negatif lah dekat depan ni. Negatif RM200. Aliran tunai negatif. Kalau kamu tak tulis tanda negatif dekat depan ni, make sure kamu tulis dekat tepi ni. Macam ni. Aliran tunai negatif. Aliran tunai negatif akan membebankan Encik Derik dan mungkin menyebabkan beliau menggunakan kemudahan kad kredit bagi mengatasi masalah kewangan. Kad kredit ni, siapa tahu kad kredit tu apa? Ada yang tahu tak kad kredit tu apa? Cikgu tengok sikit. Asyik cikgu je bercakap ni. Ada yang tahu tak kad kredit tu apa? Korang tak tahu ke kad kredit tu apa? Tak tahu Oh, tak tahu. Okay, so cikgu terangkanlah kad kredit ni apa. Basically, kad kredit ni, okay, kalau kamu nak beli apa-apa, kan kamu kan ada duit kan? Contohnya kamu nak beli telefon, kamu bayarlah guna kad yang kamu ada, tapi bukan kad kredit Guna kad yang kamu ada, kad bank kamu. Kamu sama ada kamu transfer ke, kamu bayar guna QR ke, maksudnya kamu mungkin bayar terus ataupun bayar bulan-bulan. Kalau macam kad kredit ni, kita macam meminjam pada, let's say kamu nak beli telefon tadi tu, kamu tak ada duit, tapi kamu nak beli juga. Kamu boleh beli, tapi kamu gunakan kad kredit. Kad kredit ni tak bagus sebenarnya. Sebabnya, dia sebenarnya ada pro and cons dia. Ada baik, ada buruk dia lah. Kalau orang yang pandai guna kad kredit, mungkin dia nak kata macam mana dia tak terikat sangat lah. Tapi kalau let's say kamu nak beli juga telefon kan, kamu boleh je beli. Contohnya kamu tak ada duit, tapi kamu nak beli juga. Boleh je kamu nak beli telefon tu, tapi kamu kena ada kad kredit ni lah. Maksudnya sama ada bank ataupun pihak lain bayarkan untuk kamu. So kamu ambil lah telefon tu. Cumanya kamu akan bayar nanti secara bulan-bulan dekat syarikat yang bayarkan kamu tu ataupun syarikat kad kredit kamu ni. Contoh syarikat yang ada offer kad kredit ni adalah Aeon. Nanti kamu mungkin boleh tengok-tengok lah kad kredit tu. Sekadar untuk pengetahuan kamu. Okay. Next kita akan tengok. Okay, yang ni tak perlu. Ni contoh yang sama je nak kira aliran tunai. Nanti kan boleh tengok sendirilah. Okay. Next kita akan pergi, tadi kita dah tengok mewujudkan pelan kewangan. Okay, yang seterusnya adalah melaksanakan pelan kewangan. So kalau melaksanakan pelan kewangan ni, sama je muka surat 157, 158 dalam buku modul nilam kamu. Okay, pelaksanaan pelan kewangan menukarkan perancangan kewangan kepada tindakan yang boleh dilaksanakan. So kamu dah ada pelan, kamu tinggal nak jalankan pelan kamu tu. Semasa melaksanakan pelan kewangan, seseorang individu harus mengikuti perancangan pada peringkat awal. Contohnya kamu nak belanja untuk barang dapur ataupun untuk makan minum kamu, nilainya mungkin let's say 300 untuk makan minum kamu. So kamu kena stick lah 300 dalam sebulan. Kalau kamu belanja lebih, dia mungkin akan ganggu kamu punya plan tu. Let's say kamu nak kumpul 250 sebulan kan. Kalau kamu belanja lebih, kamu mungkin tak akan dapat 250 sebulan tu. Mungkin kamu dapat sikit je. RM100 ke, RM150 ke. Bergantung pada macam mana kamu gunakan duit kamu tu. Okay. Seseorang individu haruslah sedia mengubah dan membuat perbandingan antara perbelanjaan bulanan yang dirancang dengan perbelanjaan sebenar. Hal ini memberikan peluang untuk mengenal pasti sebarang pembaziran, seterusnya mengurangkan perbelanjaan sebenar agar mencapai perbelanjaan bulanan yang dirancang. So kalau kamu belanja lebih, kamu nak kena buat apa? Nak kena berjimat.
Kalau kamu belanja kurang, kamu rasa kamu okey dengan berjimat tu, kamu teruskanlah macam tu. Okey. So kita tengok dekat sini, contoh yang paling ringkas. Perbelanjaan Encik Yasir yang dirancang dan perbelanjaan sebenar dalam bulan pertama. Sebelah kiri, perbelanjaan bulanan yang dirancang. Sebelah kanan, perbelanjaan sebenar. So apa perbelanjaan yang ditulis dekat sini? Yang pertama, bil elektrik. Dia rancang 150 dan dia belanja 200. Untuk makanan, dia rancang nak belanja 600 je. Tapi dia belanja RM850. So, adakah perbelanjaan Encik Yasir menunjukkan seperti yang dirancang? Ya ataupun tidak? Obviously lah, tidak. Sebab dia belanja lebih daripada yang dia rancang. Okey. Perbelanjaan Encik Yasir menunjukkan pertambahan ke atas bil elektrik dan makanan daripada yang dirancang bagi mencapai matlamat kewangan. Oleh itu, Encik Yasir perlu mengurangkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak RM50. Encik Yasir juga perlu mengurangkan jumlah perbelanjaan untuk makanan sebanyak RM250. Untuk makanan dia jauh beza tu, RM250. Okey. Dekat sini, bila kita nak melaksanakan pelan kewangan, kita harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap. Mana yang perbelanjaan tetap ni memang kita nak kena bayar. Contohnya apa tadi? Ansuran rumah, pembayaran kad kredit, ansuran kereta. Kita kena utamakan perbelanjaan tetap kita ni. Pembayaran lewat ansuran tersebut akan menyebabkan pembayaran faedah tambahan. Contohnya kamu bayar kereta, kamu bayar lewat kan. Kamu lebih utamakan berbelanja kamu daripada nak bayar kereta on time. So bila bayar kereta ni lewat, kamu akan dikenakan charge tambahan disebabkan bayar lambat. So untuk perbelanjaan tetap ni, kita kena utamakan dulu. Contohnya dekat sini charge lewat bayar akan dikenakan. Okey. Selain itu, semasa melaksanakan pelan kewangan, seseorang harus memastikan aliran tunai bulanan harus sentiasa positif, iaitu pendapatan melebihi perbelanjaan. Kalau ada yang tak faham boleh bagi tahu cikgu. Aliran tunai bulanan negatif, defisit, menunjukkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Jika wujud aliran tunai negatif, apa yang kena buat? Kena ambil tindakan cepat-cepat. Ubahlah cara kita belanja tu. Mana yang perlu ataupun mana yang boleh dijimatkan, kita jimatkan. Sekiranya masalah ini tidak diatasi, maka hal ini boleh menyebabkan seseorang itu gagal mencapai matlamat kewangan dalam tempoh masa yang ditetapkan. So kamu dah nampak dah kan tadi, bila kita nak melaksanakan pelan kewangan ni, kamu akan comparekan antara pelan kamu dan perbelanjaan sebenar kamu. Kalau kamu nampak kamu belanja banyak sangat lebih daripada yang kamu dah rancang, kamu kena ambil tindakan. Bulan 5 ni, let's say aliran tunai kamu negatif sebanyak RM100. Maksudnya kamu belanja lebih tu daripada perbelanjaan, daripada pendapatan kamu. Kamu kena ambil tindakan. Tengok dekat mana yang kamu boleh kurangkan belanja. Mungkin dekat makan minum kamu. Mungkin bulan ni kamu banyak pergi Zeus kan. Bulan depan tak boleh lah nak pergi Zeus dah. Kamu kena cut dekat situ. Ataupun cut lah dekat mana-mana yang kamu boleh cut. Selalunya dekat makanan minuman lah. Ataupun kalau perempuan kan ada pengurusan diri, lelaki pun sama. Ada skincare mahal-mahal yang kamu nak beli kan. Kalau rasa dah terlebih sangat tu, kena tengok dekat mana yang kamu kena berjimat tu. Okay. Ni apa ni? Okay, kita akan tengok satu contoh ni. Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga RM50,000 dalam masa setahun. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500 daripada simpanan beliau. Sebelum ini, Puan Aminah tidak mempunyai simpanan.
Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan kewangan, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu. So siapa yang tak tahu, bila kita nak beli kereta ni, kamu kena tahulah kan berapa harga kereta yang kamu nak beli tu. Contoh macam Puan Aminah ni, kereta yang dia nak beli, harga dia RM50,000. Dia nak angkat kereta tu ataupun nak beli kereta tu dalam masa 1 tahun. Mungkin setahun daripada sekarang dia nak beli dah. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan. So bila kita nak beli ni sebaiknya adalah wang pendahuluan. So untuk Puan Aminah ni, dia nak bayar wang pendahuluan ataupun deposit sebanyak RM7,500 daripada simpanan beliau. Tapi dia tak ada simpanan ni. Maksudnya simpanan yang dia akan buat ni daripada ni lah ni. Daripada perbelanjaan dia. So sekarang ni kita nak tengok boleh tak dia nak capai untuk beli kereta ni. Okey. So dekat sini pelan kewangan keluarga Puan Aminah. Tengok sikit soalan dia apa tadi. Oh tak ada soalan lagi. Okey. So kita tengok pelan kewangan keluarga Puan Aminah dekat sini. Gaji suami Puan Aminah RM3,500. Gaji Puan Aminah RM3,000. Pendapatan pasif tak ada, maksudnya dia tak ada allowance ke, tak ada commission lah apa semua. Bukan, pasif tu macam sewa, tu tak ada yang itu. Jumlah pendapatan bulanan ni tambahkan kedua-dua pendapatan, so akan dapat RM6,500. Lepas tu, tolak simpanan tetap bulanan. Selalunya simpanan tetap bulanan ni kita kena tetapkan mesti 10% daripada gaji ataupun pendapatan kita ni kita kena simpan sebagai simpanan tetap. So dekat sini simpanan tetap dia adalah RM650. Macam mana nak kira RM650 ni? 10 bahagi 100 darab 6,500. So kamu akan dapat RM650. Okay, yang kedua, tolak simpanan untuk dana kecemasan. So untuk kamu dapatkan baki pendapatan ni, kamu kena tolak simpanan tetap, tolak simpanan untuk dana kecemasan. Dekat sini dana kecemasan RM100. So 6,500 tolak 650 tolak 100, kamu akan dapat baki pendapatan 5,750. Untuk dana kecemasan ni kan, tak tahulah kamu belum bekerja lagi. Tapi bila kamu dah bekerja nanti, kamu akan dengarlah satu perkataan ataupun SOKSO kita panggil. SOKSO tu untuk dana kecemasan. Simpanan tetap bulanan ni KWSP. Selalunya macam tu lah. So kamu akan dapat baki pendapatan dekat sini RM5,750. So bila kamu dah dapat baki pendapatan, tolakkan dengan perbelanjaan tetap, perbelanjaan tak tetap. So dekat sini untuk perbelanjaan tetap ada pinjaman rumah, ansuran kereta suami, premium insurance. Ni semua nilai ni kita akan tolakkan. So kita akan dapat RM2,500. Ini untuk jumlah perbelanjaan tetap bulanan. Okay, lepas tu tolak juga dengan jumlah perbelanjaan tidak tetap. Dekat sini ini semua perbelanjaan tidak tetap Puan Aminah dengan suami dia. So ada taska anak dia, keperluan anak-anak, utility rumah, belanja petrol, bayaran tol, barangan dapur, pemberian ibu bapa. So dia listkan dah dekat sini semuanya. Semua perbelanjaan yang dia nak guna. So ini dia punya nilai. Jumlah perbelanjaan tidak tetap berapa? RM3,130. So dari mana dapatnya pendapatan lebihan RM120 ni? RM5,750 tolak RM2,500 tolak RM3,130 and then akan dapatlah pendapatan lebihan RM120. Okay. So untuk bulan tu, dia ada pendapatan lebihan RM120. Okay. So dekat sini, dia bagi pula pelan kewangan dengan aliran tunai sebenar. Maksudnya,
Yang sebenar lah kan, dia belanja sebenar berapa. Dia tuliskan dekat sini. Untuk gaji sama, gaji Aminah sama. Dekat bahagian gaji ni tak ada masalah, sama je. Okay, untuk simpanan tetap bulanan dengan simpanan dana kecemasan pun sama, 5,750. Okay, dia selalunya akan ada beza dekat perbelanjaan tidak tetap. So kalau kita tengok dekat sini, perbelanjaan tetap masih sama lagi untuk dia punya plan dengan aliran tunai sebenar. Masih sama. Selalunya akan ada beza dekat sini. Mana-mana soalan pun kamu akan nampak perbezaan dekat sini. Mungkin ada soalan yang tak ada beza lah. Tapi selalunya dia akan ada beza dekat perbelanjaan tidak tetap bulanan. Dekat mana yang beza dekat sini? Taska sama. Keperluan anak-anak sama. Cikgu rasa kamu tak nampak Sekejap besarkan sikit. Okey. Okay, barulah nampak ni. Kamu dari tadi nampak ke tak nampak ni? Cikgu pun baru nampak ni. Okay. Nampak? Okay, so kita tengok dekat sini, dekat mana berbeza. Bayaran tol sama. Dekat barangan dapur dia plan nak guna RM1,000 tapi dia hanya guna RM900. Maksudnya dia berjimat lah dekat sini, dekat barangan dapur. Pemberian ibu bapa masih sama. So dekat mana bezanya? Hanya dekat barangan dapur sini. Okay. So jumlah perbelanjaan tidak tetap. Dekat sini pendapatan lebihan. Kalau plan RM120. Tapi bila dia kira-kira yang sebenar, dia dapat RM220. So maksudnya dia dapat simpan lebih lah daripada apa yang dia rancangkan. Okay. Aliran tunai positif merupakan simpanan tambahan. So kalau kamu ada aliran tunai positif, lebihan tu kamu boleh jadikan sebagai simpanan. Okay. So ada soalan dekat sini, kita kena jawab. Berdasarkan perancangan kewangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat kewangan Puan Aminah dicapai? So boleh ke tak boleh dekat sini? Kita tengok. Allah ni besar sangat pula Okay. Puan Aminah boleh mencapai matlamat kewangan jangka pendek iaitu membeli kereta dengan jumlah wang pendahuluan sebanyak 7,500. Kenapa boleh pula ni? Sebab simpanan bulanan dia nak simpan RM650, darabkan dengan 12 bulan 7,800. Beliau masih mempunyai lebihan RM300 daripada keperluan sebanyak 7,500. Beliau juga mempunyai lebihan RM220 setiap bulan untuk menghadapi situasi kecemasan ataupun perbelanjaan di luar jangkaan. Okey. Lepas tu dia akan tanya dekat sini. Adakah Puan Aminah seorang yang bijak mengurus kewangan? Berikan justifikasi anda. Okay, so beliau seorang yang bijak mengurus kewangan kerana beliau berbelanja untuk keperluan asas, beliau juga mempunyai simpanan bulanan dan beliau juga mengutamakan perlindungan iaitu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti hutang kad kredit. Okay. Okay, last sekali. Adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat kewangan beliau? Berikan justifikasi anda. Okay, Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat iaitu S spesifik, membeli kereta yang berharga RM50,000. M measurable, membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500. Attainable, wang pendahuluan yang boleh dicapai sebanyak RM7,500 dalam masa setahun. Realistik, simpanan bulanan sebanyak RM650 daripada jumlah pendapatan RM6,500 adalah sebanyak 10% je. Realistik lah kan? Dia nak kena simpan RM650 sebulan je untuk nak beli kereta tu. Okay, time bound dalam masa 1 tahun. So, Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART. Okay, so ini kamu boleh baca sendiri. Cumanya dekat bahagian mengkaji semula dan menyemak kemajuan ni,
Ini step yang last bila kita nak menguruskan kewangan. Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. So daripada perancangan dan perbelanjaan yang kamu dah guna nilai yang sebenarnya, kamu tengoklah balik kan. Mana yang ada lebihan, mana yang ada kurangan. Kamu semak balik. Mana yang kamu nak kena kurangkan, mana yang kamu nak kena lebihkan. Okay. So kita tengoklah sikit dekat sini. Kelebihan yang diperoleh melalui mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan dari semasa ke semasa adalah untuk memastikan aliran tunai sentiasa positif. Hal ini langsung membantu mencapai matlamat kewangan seperti yang dirancang. Anda juga harus bersedia mengubah matlamat kewangan jika matlamat itu tidak realistik untuk pendapatan bulanan anda. Untuk realistik ni kena tengok balik pendapatan bulanan kita. Boleh tak kita nak ambil ataupun boleh tak kita nak capai matlamat kewangan kita tadi tu. Okay. So ini nanti contoh-contoh ni kamu boleh tengok sendiri. Cikgu rasa cikgu tak perlu pun nak terangkan dekat sini. Okay. Nanti kamu tengok dekat sini mana yang cikgu tak sempat nak explain ni. Sebabnya cikgu pun tak nak ambil masa yang terlalu lama. Dia tak tahu pasal sembuh. Okay, dekat sini pun ada beberapa contoh lah yang kamu boleh tengok. Okay, tamat dah. Itu saja untuk topik ni. Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Siapa jawab tak ada tu? Ada cikgu. Kalau tak ada, kalau tak ada, cikgu tanya. Okay. So basically untuk topik ni sampai sini sahaja. Okay, basically kamu kena tahulah macam mana nak urus kewangan. Okay, so kalau tak ada soalan kita rumuskan balik. Apa yang kamu belajar dalam topik pengurusan kewangan? Ada 5 proses nak urus kewangan. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Apa benda Aizat Fahrin? S tu apa? Saiz baju kamu ke? Bukan itu Aizat Fahrin. Bukan sunat tu. Kalau kamu nak mengurus kewangan ada 5. Afrina tulis dekat situ. Dayana tulis kat situ. Yang itu. Okay. Bila kita nak mengurus kewangan, yang pertama kita kena menetapkan matlamat kewangan. Tak apa Aizat, kamu dah cuba. Tu pun dah cukup baik dah. Yang pertama menetapkan matlamat kewangan. Yang kedua apa? Cuba open sikit mic. Bosanlah dengar suara cikgu je ni, nak dengar suara korang pula. Yang kedua apa? Menilai kedudukan kewangan. Okay, lepas tu bila dah nilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan. So dalam pelan kewangan ni ada pendapatan, ada pembelanjaan. Pendapatan terbahagi kepada 2. Pendapatan apa? Ada tak yang ingat ni? Buka buku modul nilam kamu. Tengok pendapatan ada apa? Pendapatan ada aktif, ada pasif. Kalau aktif kamu buat duit. Contohnya gaji, elang, commission. Kalau pasif, duit buat kerja untuk kamu. Contohnya apa? Sewa, dividen, faedah. Itu pendapatan pasif. Kalau perbelanjaan pula, ada perbelanjaan tetap dengan tak tetap. Perbelanjaan tetap contohnya apa? Insurans. Lagi apa? Insurans. Ansuran rumah. So itu contoh untuk perbelanjaan tetap. Selain daripada tu kad kredit kalau ada lah. Tapi jarang sebenarnya orang ambil kad kredit ni. Mungkin orang yang macam dah biasa dengan kad kredit tu dah akan ambil lah. Kalau macam cikgu tak ada pun ambil kad kredit ni. Okay. Kalau perbelanjaan tak tetap contohnya apa? Contohnya apa? Bil elektrik. Tu lagi? Barang dapur, petrol, semua tu dalam kategori perbelanjaan tidak
tetap. Perbelanjaan rumah, makan, minum, semua tu adalah perbelanjaan tidak tetap. Okay. So tadi kita dah tengok mewujudkan pelan kewangan, lepas tu melaksanakan pelan kewangan, and then last sekali mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okay, bila kita nak tetapkan matlamat kewangan ada satu konsep. Konsep apa tadi tu? Konsep SMART. S apa? S apa? Spesifik. M apa? Measurable, measurement. Measurement pun boleh lah. Cikgu tak ajar measurement tu. Kamu jangan tulis dalam exam nanti. Cikgu ajar measurable, boleh diukur. Okay, lepas tu apa? A apa? Attainable. Semua dah agak ready nak tulis jawapan tu. Lepas tu apa? Next apa? R, realistic. Okay, tentukan sama ada kamu punya matlamat tu realistik ataupun tidak. Lepas tu last sekali apa? Time bound, kena ada tempoh masa. Nak kahwin bila, nak beli rumah bila, nak beli motor bila, nak beli telefon bila, kena ada tempoh masa. Okay, so itu sahaja untuk kelas kita hari ni, iaitu untuk topik pengurusan kewangan. So cikgu amanahkan kamu untuk lengkapkan buku modul Nilam bab 10. Lengkapkan sendiri. Kamu nak tengok jawapan belakang pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak belajar betul-betul, make sure kamu cuba buat sendiri dulu, and then barulah kamu rujuk kamu punya jawapan. Jawapan ada je dekat belakang tu. Okay, lepas tu cikgu tunjukkan jugalah. Cikgu kan ada share dekat kamu. Kejap Sabar-sabar, jangan keluar lagi ni. Okay. Cikgu dah send dekat dalam grup beberapa latihan. Okay, yang ini kamu ada latihan tingkatan 4 bab 10. So ada soalan kertas 1 dan soalan kertas 2 kamu boleh buat sendiri. Yang ini cikgu takkan printkan untuk kamu lah. Yang ini kamu kena buat sendiri. Tapi jangan risau, memang dah ada skema jawapan dekat belakang sekali ini. So untuk kamu tengoklah macam mana cara nak jawab. Okay, untuk set yang kedua pun ada juga, kamu boleh cuba jawab. Okay, kalau ada soalan, apa-apa soalan boleh je tanya terus dekat dalam grup. Kejap cikgu nak tangkap gambar lah. Jangan keluar lagi. Sabar. Mana tadi? Okay, cikgu nak screenshot sekejap. Tak nampak. Kenapa tak ada? Sabar jap. Okay. Cikgu rasa tak ada pun yang nak buka kamera ni, tak apalah. Cikgu tak gambar sendirilah. Kejap. 1, 2, 3. Alamak, tak boleh lah. Siapa yang pakai tab tolong screenshot Cikgu macam tak boleh lah pula ni. 53 orang. Yang lain ni tak tahulah ke mana. Okay, so terima kasih semua yang join kelas malam ni. Semoga semuanya cemerlang lah SPM nanti. Okay, ilmu yang kamu belajar ni kamu manfaatkanlah sebaik mungkin. Okay, kalau ada soalan boleh tanya dalam grup nanti. Kita tutup kelas hari ini dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Okay, thank you semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Sama-sama cikgu. Terima kasih cikgu.